Belasungkawa Pak Lah, perginya pemimpin yang merendah diri. Kita telah dikejutkan dengan berita pemergian Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi yang membawa kabar duka kepada seluruh negara. Dan beliau yang juga mesra dengan panggilan Pak Lah disahkan meninggal dunia pada usia 85 tahun di Institut Jantung Negara (IJN). Allahyarham dikenang sebagai seorang pemimpin yang merendah diri dan bersederhana dalam tindakan serta percakapannya ketika mengetuai pentadbiran negara. Allahyarham dikenali sebagai bapa pembangunan modal insan. Penghormatan terakhir kepada bekas Perdana Menteri ni. Solat jenazah juga. Ramailah yang datang, ahli keluarga, ahli politik, kenalan rapat bagi penghormatan terakhir kepada bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan ada yang turut hadir PMX kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kehilangan Pak Lah ni memberi kesan yang besar kepada negara kita. Betul. Betul. Saya rasa jelas di sini dia nampak ada beberapa bekas Perdana Menteri juga datang memberi penguatan terakhir. 4 Datuk Seri Najib Tun Razak, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi 5 orang yang sedang atau telah memegang jawatan Perdana Menteri memberi penghormatan terakhir kepada satu orang yang telah memegang jawatan tersebut. Dan saya rasa itu nampak di situ impact dia. Kita doakan supaya rohnya dicucuri rahmat. Saya percaya dia melakukan yang terbaik dalam kapasiti dia sebagai pemimpin negara.